Kadang-kadang, mulut orang ni memang lebih tajam daripada mata pedang. Itulah yang dirasakan oleh isteri kepada pelakon Fizo Omar, iaitu Fazira Nazri Azrai, bila rumah tangga mereka tiba-tiba jadi bahan bualan negatif. Fazira yang kini berumur 29 tahun, meluahkan rasa terkilan dan kecewa yang amat sangat bila ada pihak mendakwa Fizo kononnya gagal sediakan keperluan secukupnya buat keluarga. Apa yang paling menyedihkannya, tuduhan ni kebanyakannya datang daripada mulut kaum wanita sendiri yang sesuka hati buat andaian tanpa tahu cerita sebenar. Melalui hantaran di Threads pada pagi Ahad, Fazira tegaskan yang Fizo tak pernah culas dalam tanggungjawab dia sebagai suami dan bapa. Dia rasa tuduhan tu sangat jahat, terutamanya bila ada yang kata kononnya Fazira terpaksa bekerja keras sendiri sementara kena melahirkan anak ramai-ramai. Fazira jelaskan, dia sengaja tak nak tayang atau kongsi secara terperinci apa yang suami dia bagi sebab dia bimbang dituduh riak atau mengundang penyakit ain dan rasa dengki orang lain. Tapi bila dah dipijak macam ni, dia terpaksa bersuara. Katanya, kalau betul hidup dia susah, macam mana dia mampu melahirkan anak hampir setiap tahun, sambung belajar, melancong, bayar komitmen rumah, kereta, bil-bil, malah sediakan perlindungan insurans yang lengkap untuk anak-anak. Semua tu sebenarnya dibiayai sepenuhnya oleh suami dia. Malah, sampai sekarang pun, Fazira sebenarnya tak bekerja sebab dia yakin dan percaya sepenuhnya yang Fizo sentiasa menyokong dan menjaga kebajikan dia dengan baik. Dia cuma ikut pesan suami supaya sentiasa merendah diri kat media sosial untuk jaga hati orang lain. Tapi tak sangka pula sikap rendah diri tu disalahertikan oleh mulut-mulut yang tak bertanggungjawab. Untuk rekod, Fazira dan Fizo mendirikan rumah tangga pada 21 Oktober 2021 dan sekarang dah dikurniakan 3 cahaya mata. Fizo juga sebelum ni pernah berkahwin dengan Mawar Karim dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Wan Mariam yang kini berumur 9 tahun. Kisah ni mengajar kita yang apa yang kita nampak kat media sosial tu bukannya keseluruhan hidup seseorang. Janganlah kita senang-senang nak menghukum kebahagiaan orang lain hanya berdasarkan apa yang mereka tak tunjuk. Betul kata Fazira, kadang-kadang bila kita diam orang kata susah, bila kita tunjuk orang kata riak, serba salah dibuatnya. Korang rasa patut ke pasangan selebriti kena tunjuk kemewahan setiap masa untuk tutup mulut netizen? Jom kongsi pendapat korang kat bawah. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.